Untuk geng-geng Proton Persona yang ada ISU, head unit yang macam Android player tu, orang boleh pakai tempered glass daripada ni. Memang padu guys. Aku dah pasang dekat Proton S50 aku. Memang cantik, senang pakai. So dekat dalam dia dah ada bagi ni kain. Kau tengoklah packaging dia. Harga dia pun tak adalah mahal mana pun, tapi packaging dia ngam soy je. Ni dia. Tempered glass untuk kereta Proton Persona. See? Korang yang ada Proton Persona tu kena pakai guys. Jaga sikit head unit tu. Jangan bagi calar balah. Okay guys. So kalau nak dapatkan, tekan beg kuning.